So Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Coach Izzat. So saya adalah analis di Altima Markets Malaysia. So untuk trader-trader sekalian, kalau ada apa-apa pertanyaan berkenaan pasal trading, spesifik pasal trading dari segi teknikal ke fundamental ke, semua boleh tanya kepada saya lah. So kalau nak nak bertanya pasal trading semua, boleh je beritahu, borak, nanti saya akan cuba tolong jawabkan lah. So di sini kita sebenarnya tengah membuat satu course di mana kita membuka 8 topik selama 1 bulan untuk mengajar trader-trader lah dari segi technical analysis. So bermula daripada hari ni, nanti minggu depan, minggu seterusnya lah, 1 bulan tu kita ada 8 topik utama. Semua tu akan terasing lah. Hari ni belajar lain semua, setiap tu semua technical analysis yang berlainan. Sambil tu kita akan tengok contoh secara live lah dekat chat belakang ni semua ni. Kita akan tengok secara live, dan juga nanti kalau chat dah boleh buka, kamu pun bolehlah request technical analysis tu untuk chat-chat yang kamu nak. Tak ada masalah, kita boleh plotkan dekat chat mana-mana yang kamu nak lah. Tak kisah kat chat gold ke currency ke, apa-apa saja nanti saya akan buatkan secara live, so kita boleh nampak dan kita boleh tengok impact dia secara direct. So untuk hari ni is more kepada introduction lah. So more kepada introduction. Kat sini kita nak bercerita tentang jenis-jenis analisis yang kita boleh buat lah. Selalunya sebagai seorang trader, kita banyak fokus kepada technical analysis. Maknanya kita tengok apa yang berlaku kat chart tu lah. Tetapi ada lagi 2 analisis, iaitu dari segi fundamental dan juga dari segi sentiment. So dari kita technical, fundamental dan juga sentiment lah. So technical macam biasa, apa-apa yang kamu nampak dekat chart itu semua adalah technical. Dan kedua adalah fundamental, iaitu more kepada data-data ekonomi, data-data keadaan sesebuah currency. So itu adalah fundamental lah. So macam kalau trader biasa, kamu akan faham dari segi NFP ataupun FOMC ataupun CPI lah, data-data yang menggerakkan ekonomi sesebuah negara. So lagi satu lah sentiment. Sentiment ni dia lebih kepada intuasi ataupun intuition market. Di mana ke manakah arah market tu nak pergi berdasarkan kepada nawaitu. Nawaitu market tu nak bergerak ke mana, kita nak tengok secara majority fikir market tu ke mana. So maksud kalau kamu dapat join, dapat tahu kat mana mood ataupun mood orang trader-trader ni, kamu akan nampak pergerakan dia. So dari situ kita akan explain dengan lebih detail. So kalau ada apa-apa soalan, boleh kita letak kat Q&A tu, nanti saya cuba jawabkan. Ada. Minta maaf sebab setting chat tu. Kita betul. Sekejap saya punya admin. Tadi saya punya admin cuba buatkan. So tanpa membuang masa, kita start off. Kita ada 3 jenis analisis: technical, fundamental dan juga sentiment. So technical ni dia lebih kepada pergerakan market. So apa-apa yang kamu nampak dekat chart, itulah semua dari segi technical. Dan technical ni kita akan more kepada apa yang telah berlaku sebelum ni, iaitu history lah. Macam lagu lama-lama tu, sejarah mungkin berulang. So kat sini pun sama. Apa yang berlaku pada harga yang sama sebelum ini, so ada kemungkinan pada masa sekarang akan berulang kembali. So kalau macam contoh, let's say kalau kamu suka trade gold, kamu akan nampak pergerakan yang di mana dia akan pergi balik pada harga-harga tertentu yang kita panggil ada interest kat situ, ada penarik dia kat situ lah. So kalau sebagai contoh, let's say saya buka chart, kita tengok tengok hari ni. So ini adalah hari ni lah, ni adalah hari ni punya movement. Ni semalam, ni kemarin kita boleh nampak di mana dia bergerak dalam lingkungan sini. Nampak? Nampak sini. Di mana dia pergi balik pada harga semalam. So dia bounce balik pada harga semalam, dan dari sinilah baru kita tengok adakah market tu nak sambung naik atau patah balik turun ke bawah berdasarkan kepada apa yang berlaku pada hari semalam. Dia ulang balik lah. Ataupun kalau let's say kita nak tengok benda yang sudah berlaku, di mana kat sinilah market tu dia berhenti, saya unlock, dia stop kat sini. Dan apa yang dia buat, dia naik balik pada harga yang sebelumnya lah. Dia pergi balik kat kawasan ni. So saya highlight balik betul-betul. Contoh sebagai kat sini,
dan juga kat sini. So apa yang berlaku? Dia pergi balik hari ini, tempat yang sama. Okay, so ni berdasarkan pada history lah. Okay, apa yang berlaku dekat harga tersebut pada sebelum ni, pada kali ini dia pun buat benda yang sama. Itu maksud dia. So apa-apa bila kita trade apa-apa, macam contoh, okay, contoh gold kat sini ni, okay, sekarang ni kat sini. So apa kita buat? Kita tengok ke belakang. Oh, pada kali hari semalam, okay, dia bounce. So ada kemungkinan kali ni pun dia akan bounce naik balik ke atas. Ada kemungkinan kat situ. So kalau contoh, let's say dia bounce ke atas. Ke mana dia nak pergi? Kita tengok pada history semalam jugalah. History paling dekat. So itu maksudnya, kemungkinan dia akan nak naik sampai sinilah. Okay. So itu yang saya maksudkan berdasarkan pada history, apa yang mungkin berlaku pada harga yang sama. So itu maksud dia lah. Right, so bila kamu trade, okay, tengok apa yang berlaku semalam dan tengok adakah pada hari ini dia buat benda yang sama. Dia salah satu, either dia buat benda yang sama, maksudnya dia akan ulang balik atau dia akan sambung. Okay, kalau secara simpelnya kat sini, contoh kat sini semalam dia menaik. Okay. So hari ini adakah dia turun atau dia naik? Kalau let's say dia turun, okay, dia akan pergi balik pada tempat yang sama lah. Maknanya berapa banyak dia naik dari semalam, banyak tu lah dia akan turun balik. So dia berhenti dekat tengah-tengah ni, kotak merah ni lah. Okay, dia berhenti kat sini semalam, so hari ni pun dia berhenti kat sini. Bermaksud, secara let's say, secara detail lah, okay, dia naik, okay, breakout, retrace, sambung breakout. So kalau let's say untuk hari ni pun dia kan, maksudnya macam ni lah. Dia breakout, retrace, sambung balik breakout. Dia ulang balik. Dia mirror, kita panggil mirror lah. Senang cerita mirror. Dia mencerminkan balik apa yang berlaku semalam. So ini secara basic. Iaitu kita nak fahamkan dari segi technical. Okay. Tak payah setting komen. Okay, untuk hari ni tak dapat setting komen lah. So kalau apa-apa, kamu tulis kat Q&A, nanti saya cuba jawabkan. Untuk hari ni kita tak dapat setting kat Q&A. Okay. Alright. So kalau apa-apa kamu tulis kat Q&A, nanti saya akan cuba jawabkan lah. Okay. Sekejap. Okay. 1, 2, 3. Okay. So kita balik kepada slide balik. Inilah maksud dari segi teknikal. Okay. So slide semua akan dalam bahasa English. Tetapi saya akan explain dalam bahasa Melayu. So jangan risau lah. Okay. So apa yang saya bebel tadi tu, bobat-bobat tadi tu adalah apa yang saya tulis kat sini. Sama je. Dia mau kepada apa yang pernah berlaku pada hari semalam ataupun hari yang sebelumnya lah. So kalau contoh, let's say kamu trade pada hari Isnin. Okay, so apa yang kamu kena buat? Kamu tengoklah minggu lepas dia buat apa. Dari hari Isnin sampai hari Jumaat. So kalau nak simple, kamu guna H4. Okay, letak H4, buka chart H4, kamu letak period separator. Kenapa? Sebab period di H4, period satu kali period separator tu adalah seminggu. So kita nak tengok minggu lepas dia buat apa, dan kita nak tengok adakah minggu ini dia akan sambungkan trend tersebut ataupun dia buat reversal. Okay. So kalau contoh let's say macam hari ni, kalau kamu nak minta saya analisiskan untuk minggu depan apa-apa saja, pair ke, currency gold ke, kamu beritahu dalam Q&A dan saya akan buka satu chart kosong dan saya tunjuk macam mana kita nak analisis chart tersebut dari segi technical. Okay. So ini adalah maksudnya technical analysis lah. Kita tengok apa yang dah berlaku berdasarkan kepada historical data, dan mungkin kita nak tengok apakah result, apakah analisis untuk ke depan, adakah dia sambung breakout, adakah dia membuat reversal. Okay, semua tu yang kita akan maksud. Bila kita dah tahu trend pergerakan tu, kita boleh tahu kat mana dia akan buat retracement, kat mana dia nak cari breakout. So kita dah standby terus analisis yang sepatutnya dari segi support resistance ataupun dari segi Fibonacci. Okay, so semua tu kita akan belajar satu persatu hari-hari yang kita akan ada pada sesi akan datang lah. Maksudnya kita ada dari segi support resistance, dari segi candlestick reversal pattern pun kita ada, dari segi chart pattern pun kita ada, Fibonacci, macam mana nak gunakan Fibonacci. Okay, so semua tu kita akan ajar. Dari segi indikator pun kita akan ada lah. So macam-macam yang kita boleh belajar. So kalau berminat untuk kelas-kelas yang seterusnya, okay, nanti BDM akan bagi tahu lah kat mana nak register. Okay, so kelas kita akan buat
2 kali seminggu, right? So selalunya kita akan buat pada hari Selasa dan hari Jumaat, macam hari ni hari Jumaat, tetapi kadang-kadang saya akan tukar sedikit lah. Kalau let's say macam minggu depan hari Selasa dan Khamis, okay. So tapi macam timing kita akan try stay lock dekat 9-10 lah. 9 sampai 10 kita try lockkan pada timing tersebut. Okay, so kalau let's say kamu ada apa-apa, ada cadangan, ada request ke kan, beritahu je, nanti saya akan cuba bincang dengan BDM dan kita akan cuba buatkan lah yang terbaik untuk kamu. Okay, so itu dari segi teknikal lah. So teknikal ni simple je, apa yang kamu tengok di chat dan kita tengok balik ke belakang. Okay, alright. Tetapi dari segi saya, dari saya punya recommendation, kalau nak tengok technical analysis kat tengok-tengok chat ni kan, kalau boleh gunakan PC ataupun laptop di mana chat tu lebih besar. Kalau kita gunakan dekat phone, tak nampak sangat. Itu kita punya kelemahan lah. Kita nampak sedikit je ke belakang. Kita tak nampak jauh sangat. So kemungkinan tu kita tak nampak secara detail market tu tengah buat apa. Kalau boleh kita gunakan chat di PC atau laptop, lagi selesa lah. Lagi jauh kita boleh nampak. Okay. Alright, so seterusnya adalah menceritakan dari segi fundamental. So fundamental analysis ni adalah benda yang trader paling tak suka. Dia tak suka nak tengok data ekonomi apa yang keluar, okay. Semua benda-benda politik, benda-benda sosial. So benda ni semua orang tak suka sangat tengok, sebab bagi orang benda ni agak susah nak faham dan macam kita panggil tak gitu senang nak telan lah. Ada setengah orang memang tak suka. Okay, so macam saya dulu pun saya memang macam ni juga. Saya full technical. Saya tak kisah pasal fundamental, tapi kadang-kadang kita tak perasan ada waktu-waktu tertentu data fundamental tu keluar dan dia boleh menterbalikkan market. Okay, kita tengah short, market tengah downtrend, short, tiba-tiba keluar NFP, data terbalik, market pun terbalik dan kita pun terkejut kenapa market tak ikut technical. Okay, so itulah functionnya fundamental. Okay, untuk fundamental, okay, kamu tak perlulah terlalu mendalam. Maksudnya tak perlulah sampai nak kena beli short khabar, nak tengok bagian financial, tak perlu sangat. Okay, nanti saya akan breakdown kan lah secara lebih simplified. Okay, so dari sekat sini, apa yang kamu boleh buat is first, kamu boleh buka Forex Factory terus, okay, dan kamu boleh filterkan terus. Saya akan filter dua saja. Saya akan buka news US dan juga saya akan buka high impact. Dua tu sahaja saya akan buka. Saya tak akan buka banyak. Okay, so sebagai contoh kat sini saya buka saya punya setting ni. Okay, saya akan letak dua lah, high impact dan juga non-economic. So non-economic ni dia more kepada cuti-cuti lah, public holiday. So kat sini saya akan buka US sahaja. Saya akan ambil data US. Okay, saya akan ambil data US dan saya akan letak semualah. Kalau event type buka biar je semua, ambil semua, tak ada masalah. Okay, tapi yang kalau kita nak filter, kita ambil high impact lah. Okay, so bila keluar tu dia akan keluar tak banyak noise. Okay, so data-data yang penting saja akan keluar. Lepas tu jangan lupa synchronize waktu lah, waktu Malaysia, timing Malaysia. Tidak kan ikut timing US kamu tak perasan. Okay, so kat sini selalunya news akan berlaku pada 8.30 ataupun 9.30 lah. Okay, so macam contoh untuk minggu depan, okay, kita ada core CPI kita. So ni kalau CPI ni dia kan banyak-banyak serentak, ada monthly, yearly, dengan core kan normal punya CPI. Dan kemudian kita ada PPI. Okay, so dia akan setiap minggu tu dia akan ada data-data yang tertentu akan keluar lah. Macam ni Fed FOMC punya dia akan keluar di dalam 4 ataupun 5 kali setiap quarter. Kadang-kadang sebulan 2 kali, kadang-kadang sebulan sekali. Okay, so ini kita akan monitor juga. Tapi ini pukul 2 pagi lah waktu Malaysia. Okay, so kalau untuk trader baru tak nak tengok, tak apa, biarkan dahulu. Tetapi jangan biar position open lah. Okay, kita tak galakkan. Okay, kalau nak trade pada waktu tu, sebelum pukul 2 tu dah masuk position, ikut apa yang berlaku kat FOMC dan kemudian close position kamu. Okay, so kalau macam untuk trader baru ni, waktu-waktu news ni kita elakkan dahululah. Okay, simple.
sebab kita tak pasti apa yang akan berlaku pada masa tersebut. Adakah dia data tu boleh menterbalikkan teknikal, okay, ataupun dia mengukurkan lagi teknikal. Okay, so benda tu dia 50-50. So kita tak galakkan as a new trader, kalau kamu ada position, kamu hold sampai waktu news tersebut. Kalau boleh, close dahulu lah. Okay, so itu dari segi fundamental. So dari segi fundamental ni, saya pun akan buat artikel-artikel. Okay, so kamu boleh tengok dekat Altima punya website lah. Saya akan explain pasal apa data yang akan keluar pada minggu-minggu tersebut. Okay, dan juga sebenarnya setiap hari Isnin saya akan buat live market outlook review lah, di mana saya akan explain untuk minggu tu apa yang kita boleh fokus on lah, dan dari segi technical dan juga fundamental. Tapi saya selalu buat dekat Facebook pukul 3 petang. So kalau sempat boleh join, kalau tak sempat bila kamu free, kamu tengok dia punya recording tu lah dekat Facebook Altima Markets. Saya akan keluarkan kat situ. Okay, so itu kita akan buat setiap minggu hari Isnin. Okay, so dari segi fundamental, inilah yang kamu akan fokus on. Okay, fundamental. Okay, so dari segi apa yang berlaku, so maknanya kamu tak perlulah terlalu nak tahu terlalu detail. Okay, paling senang is kamu fokus kepada US punya data lah. Okay, dari segi yang antara yang paling penting itu macam non-farm payroll lah. Maknanya kita tengok berapa orang yang bekerja pada bulan sebelum ni. Okay, data-data ni mostly dia akan keluar setiap on a monthly basis. Dia keluar setiap bulan lah. Okay, so kita nak tengok data yang keluar ni adalah data bulan lepas. Okey, kita maksud kalau contoh macam NFP tu, non-farm payroll, dia berlaku setiap Jumaat pertama setiap bulan. So kita nak data tu dia tunjukkan apa yang berlaku pada bulan lepas lah, dari segi berapa ramai yang bekerja, berapa ramai yang diberhentikan kerja, berapa ramai yang tengah mencari kerja, adakah gaji pada bulan lepas tu naik atau turun. So macam diorang ni gaji yang selalunya kita panggil yang gaji ikut jam ni dekat US, diorang punya gaji dia tak lock, dia tak tetap. Dia bergerak, dia berubah setiap bulan. Kejap naik, kejap turun, dan itu yang berdasarkan kepada ekonomi pada masa tersebut lah. So kalau ekonomi kukuh, gaji diorang meningkat. Kalau ekonomi merundum, okay, gaji diorang akan rendah sedikit. Itu sebab kat sana culture-nya diorang sentiasa berharapkan kepada tips. Sebab tips tu tak dicukaikan lah, tak termasuk dalam gaji mereka. Okay, so gaji mereka ni sentiasa berubah-ubah, dia tak fix. So diorang selalu berharapkan kepada tips daripada customer. Okay, so kalau kita nak tengok di mana kalau ramai bekerja, ada kemungkinan spending power tu meningkat. So bila spending power meningkat, data seterusnya kita nak tengok adalah CPI lah, Consumer Price Index. So data-data ni semua sebenarnya dia bersangkut paut dalam masa 1 bulan tu. Dalam masa 4 minggu kita trade ni, setiap data US tu dia bersangkut paut. Bermula daripada NFP, kemudian dia akan sambung kepada CPI, PPI, dan juga retail sales. So dia akan bersambung efek setiap data tu sampai hujung bulan, dan dia pusing balik kepada NFP yang seterusnya. Okay. So benda tu dia akan satu cycle lah kita panggil. Dan juga kita bila dah nak faham pasal fundamental di US, kita kena faham dari segi mungkin contoh macam cuti-cuti yang berada dekat sana, public holiday dekat sana, ataupun musim cuti sekolah, summer holiday contohnya kan. Okay, so benda itu semua akan memberi impact dari segi non-farm payroll ni, okay, dan juga dari segi consumer price index lah, perbelanjaan. Okay, kalau contoh macam bulan 12 contohnya, okay, di mana Christmas. So hujung bulan 12 ni Christmas. So orang bermula bulan 10, bulan 11 ni orang dah start mencari kerja, ataupun mungkin nak tambah kerja lebih, mungkin kerja 2-3 jenis kerja sebulan. So pada masa tu pembayaran gaji tu meningkat sebab ramai yang bekerja, dan juga ramai yang masih mencari kerja contohnya. Okay, so selalunya data bulan 10, 11, 12 kita akan nampak satu peningkatan lah, di mana ramai yang makin ramai bekerja. So bila kita nampak data tu keluar, kita tahu dolar mengukuh. Kalau let's say data tu terbalik, kita nak kena faham lah kenapa pada masa tu data-data tu terbalik. Antara contohnya macam sekarang ni lah, macam 2-3 bulan sekarang ni, banyak company-company besar ni, especially company teknologi ni semua, dia banyak berhentikan pekerja. Sebab apa?
sebab pekerja tu telah digantikan dengan AI. Okay, bayar AI lagi murah daripada bayar 10 orang bekerja. Okay, so benda tu telah memberi impact kepada data. Dan kalau let's say kamu seorang trader, kamu akan perasan NFP kali lepas lah, awal bulan hari tu, minggu lepas, di mana data yang forecast kita adalah pada 100 lebih ribu, okay, 100 ribu lebih orang bekerja. Bila keluar data actual data tu, dia keluar hanya separuh, dalam 57 ribu saja. So bila diorang check balik, dia tengok banyak yang company-company besar ni lah, especially macam contoh Meta, okay, Facebook punya Meta, Google, apa tu, Google Alphabet, Google, okay, banyak company-company besar ni diorang banyak memberhentikan pekerja, especially kalau jenis yang banyak bekerja menggunakan teknologi lah. Okay, so diorang banyak shift kepada AI sekarang ni sebab lagi murah. So itu antara impact-impact yang berlaku lah. Okay, so dari segi fundamental ni kita kena understanding lebih sedikit, okay, tetapi jangan risau, saya akan explain lah. Kalau let's say kamu ada benda-benda nak bertanya pasal ekonomi, pasal apa yang tengah berlaku dekat US, especially dekat US, kamu boleh tanya kat saya, jangan risau. Nanti saya akan explainkan lah, okay? So apa yang saya borak-borak tadi tu semua adalah semuanya yang kamu akan nampak kat sini lah. Okay, so bila ekonomi bagus, okay, currency akan naik. Okay, so bila ekonomi tak bagus, currency itu akan melemah lah. So benda tu akan impact macam mana kamu trade. So dari situ kamu akan nampak movement ataupun shift kepada currency tu bergerak menaik atau menurun. Macam contoh secara simple macam sekarang ni, NFP hari itu telah melemahkan dolar. Lepas tu gold naik. Lepas tu minggu ni pula tiba-tiba gold start turun balik. So kita kena tahu kenapa macam tu. Kalau tidak, sepatutnya sambunglah menaik gold tu. Tapi minggu ni menurun balik. Ramai yang terkena hari tu. Dia ingat berdasar NFP, USD lemah selama USD berterusan lah lemahnya. Tapi tak. Minggu ni banyak kali gold dah naik turun balik. Okay. So benda tu telah kena faham kenapa benda tu kenapa benda tu berlaku, okay? So kalau let's say kamu ada soalan, okay, tekan dekat bahagian Q&A tu lah, nanti saya akan cuba jawab lah, okay? So setakat ini saya nampak lebih kurang dalam 20 orang, ada 20 orang yang masuk. So kalau tak faham, bagi tahu dalam tu, okay? Kalau nak saya cakap dalam English, bagi tahu juga. I'll try to explain in English. Okay, jangan risau. Okay. Alright. So kita sambung kat last kali, iaitu sentiment analysis. So sentiment analysis ni is, macam bagi saya explain ni is more kepada nawai tu market lah. Okay, mana market tu nak pergi. Majority cakap market nak pergi mana. Kamu kena berada kat dalam tu, baru kamu nampak ke arah mana market ni nak pergi. Kalau kamu sentiasa berada di luar, kat luar grup kan, kalau contoh macam kamu ada satu grup ni, kamu asyik tak terikut, kamu tak tahu ke mana grup tu nak pergi. Itu maksud dia secara simple lah, sentiment analysis. Okay, kita nak tengok majority trader ataupun majority player forex ni, diorang nak menggerakkan market tu ke mana. Majority. So itu adalah sentiment market. Okay, kita ataupun kita panggil naluri ataupun insting itulah, ke mana arah market ni nak pergi berdasarkan kepada apa yang tengah berlaku sekarang ni. Adakah kalau let's say ekonomi US lemah, tak semestinya dolar tu boleh lemah. Diorang boleh kukuhkan balik sebab bila ekonomi lemah, dolar tu menjadi murah lah. So bila dolar tu murah, diorang beli pada masa tersebut. Bila dah beli banyak, okay, ekonomi currency dia pun naik. So bila currency dia naik, ekonomi jadi bagus. Nampak? Benda tu dia cycle lah, dia berpusing balik. Okay, so benda tu semua sangat-sangatlah penting bila kita nak fahamkan keadaan market. Selalunya yang sentiment ni, dia akan mengambil masa sedikit lah. Kita nak kena ambil masa sedikit untuk betul-betul memahami macam mana dia boleh mengimpact kepada keadaan market. Okay, macam contoh saya akan gunakan chart US Dollar Index, okay, untuk tengok sentiment, dan juga Fear and Greed Meter. Benda tu semua ni kita akan go through satu persatu nantilah. Ada masa ni lagi, ada topik dia. Tapi topik last sekali lah pada chapter 8, jauh lagi, okay. Alright, tetapi benda tu semua dia sangat membantu, di mana kita nak tengok apa ni,
insting trader-trader ni secara majority diorang nak currency dollar tu mengukuh atau tidak. Okay, so dari segi fundamental kebanyakannya kita akan lebih fokus pada dollar sebab dollar tu currency yang paling kuat dan dollar tu lah yang akan ditradekan melawan semua currency lain. Okay, so untuk currency lain kalau kamu nak faham fundamental dia pun boleh, tak ada masalah. Cuma sebab kita sebagai trader kadang-kadang kita nak trade banyak-banyak produk. Kita nak trade euro, kejap-kejap kita nak trade yen. Okay, so untuk kamu nak fahamkan setiap-setiap negara tu punya fundamental, dia akan mengambil masa. Okay, so dari sini lagi senang kalau saya cakap kamu fokus kepada dolar dahulu. Sebab bila kamu dah tahu pergerakan dolar, kamu nak trade pair mana-mana pun tak ada masalah. Sebab kamu just terbalikkan sajalah apa yang berlaku. Contoh, kalau kamu trade GU, okay, kalau dolar tu tengah strong, bermaksud kemungkinan GBP tu melemah. So, chart GU akan lebih banyak kepada menurun pada masa tersebut. So, ambil logik tersebut. Ambil logik tu, implement semasa kamu tengah trading. Okay? So, ini adalah caranya macam mana kita nak menggunakan sentiment analysis. Okay? Alright. So, last kali, okay, jenis analisis mana yang sesuai untuk kamu? Kamu lebih suka technical ke, fundamental ke, ataupun kamu nak mendalami dari segi sentimen? Okay. Sebenarnya tiga-tiga tu sebenarnya sama penting. Okay. Cuma kita nak kena tahu bila masa nak guna yang mana. Okay. Alright, so cara paling simple, okay, kamu fahamkan fundamental dahulu. Fundamental, contoh let's say kita ambil dolar sebagai kita punya contoh. Okay, so sekarang ni dolar mengukuh. So untuk minggu ni kita nampak pada segi fundamental dolar mengukuh. So kamu dah tahu kalau contoh dolar mengukuh, kalau let's say kamu trade gold, okay, gold tu akan lebih fokus kepada menurun. So bila kamu dah nampak goal tu more kepada nak buat penurunan, kamu menggunakan technical analysis pula untuk mencari bearish reversal, bearish trend. Semua itulah. Okay, dari segi technical tu untuk mencari entry point. Okay, fundamental untuk mencari arah market. Okay, technical pula digunakan untuk mencari entry point. Dan sentiment, apa function sentiment? Sentiment untuk mencari kamu punya take profit. Berapa jauh trend tu nak bertahan, okay, berdasarkan kepada sentiment. Kalau sentiment dah berubah, okay, dia akan mengimpact balik kepada fundamental, dan bila fundamental berubah, dia akan impact balik kepada technical. Okay. So sekarang ni bila kamu dengar saya bercerita, kamu kan tak faham. Apa benda coach ni cerita lah. Okay. Tapi bila kamu dah start trading, bila kamu dah sentiasa tengok market, dari lama-lama nanti baru kamu akan faham lah. Okay. Kamu akan start off fokus pada fundamental dahulu, kemudian menggunakan technical analysis untuk mencari entry, dan kamu akan gunakan sentiment untuk nak tengok berapa jauh trend tersebut boleh bergerak. Itu maksud dia lah. Okay. Alright, slide dah settle. Okay, so sekarang ni kita buka balik dekat chart. So let's say dari chart, nak tahu apa, nak analisis apa, boleh cuba komen. Kalau let's say kamu ada soalan, kamu boleh komen. Kalau kamu ada request nak buka analisis mana-mana pun boleh. Kita ada masa lebih kurang setengah jam untuk explain dari menggunakan chart pula. Silakan. Silakan komen dekat Q&A. Dan juga saya nak tanya juga, setakat tadi tu ada apa-apa yang tak faham ke? Ada apa-apa yang tak faham ke? Ada apa-apa yang nak saya repeat ke? Ada yang nak saya Englishkan ke? Okay, tulis dekat bahagian Q&A. Nanti saya akan explain lah. Okay, saya akan explain balik. Dan juga kalau kamu ada apa-apa nak tanya ataupun nak request, alright, bolehlah letak dekat Q&A tersebut. Okay. Dan sambil-sambil tu, kelas seterusnya adalah pada hari Selasa depan pukul 9 juga. Kita akan cerita pasal jenis-jenis chart. Chart ni ada 3 jenis lah. Candlestick lah, line chart, bar chart. Okay. Selalunya trader ni dia terus lompat candlestick chart, dia tak tengok chart-chart lain tu. Okay. Tapi chart lain tu sebenarnya ada function-function masing-masing. Okay. So function dia pun agak penting untuk dari segi teknikal untuk kita mempercepatkan dari segi analisis kita lah. So kalau dari segi analisis tu,
Kenapa kita nak secepat yang mungkin? Sebab kita nak dapatkan entry point yang secantik yang boleh. Okay, so itu yang kita mahukan. Okay, tak ada soalan? Uish, semua hebat-hebat, tak ada soalan ni. Semua tak ada soalan. Okay, so untuk kelas seterusnya ni, okay, nanti boleh tanya kepada BDM, okay, dapatkan link untuk register kelas seterusnya lah. So minggu depan ada 2 kelas. Kita ada kelas jenis chat, dan kemudian kita kelas support resistance, tak silap saya lah, untuk minggu hadapan. Okay. Tak ada request. Betul kalau tak ada request, saya buka sikit lah. Contoh, tunjuk-tunjuk request. Let's say saya nak buat untuk minggu depan. Kalau kamu nak tanya, apa ni? Okay. So admin ada cerita sikit, ada komen kat sikit di situ. So sebenarnya okey jugalah untuk first punya kelas ni 20 orang. So sebenarnya sangat-sangat bagus lah, sangat-sangat sangat best. Okay, cuma ramai yang senyap mungkin tak biasa. Okay, sebab lagi satu bahagian chat pula tak boleh tulis. Okay, tak apa, jangan risau. Okay, so kalau contoh let's say saya nak analisis untuk goal. Okay, so kat sini kita buka H4. Okay, so kalau contoh cakap goal ni, kita buka H4. Kita tengok minggu lepas buat apa, dan kita nak tengok ke minggu macam contoh sekarang ni minggu ni punya lah, penghujung minggu ni. Okay, dekat situ dia punya high, kat sini dia punya low. Okay, bermaksud resistance kat sini dan support kita di sini lah. Lepas tu kamu tengok ke belakang, market sebelum ni dia buat apa. Okay, kamu nampak ada menaik ke atas. So kemungkinan untuk minggu hadapan, okay, untuk minggu hadapan market akan lebih kepada sambung menaik lah, selagi dia tak break kita punya support kat bawah tu. So kita akan lukiskan lebih kurang macam ni. Okay, so sebab kat sini kita punya high, so kita nak tengok kalau dapat break high minggu ni, maka minggu depan sambung lagi naik lah. Okay, dan low minggu lepas adalah kawasan untuk kita mencari position kita lah, di mana kalau dia tak lepas low minggu lepas, dia akan naik ke atas. So kawasan tu yang kita akan monitor, dan juga pertengahan dia adalah di level sini lah, kat mana dia pernah membuat retracement kali lepas pada price 4131. Okay, tu kita punya titik tengah lah, pivot kita. Resistance kita boleh letak pada 4185, dan support kita boleh letak 4055. So kamu boleh letak tu semua dekat chart H4. Okay, dan kita boleh monitor pergerakan selama seminggu punya. Okay, so itu antara cara simple untuk kita nak tengokkan trend market ke mana lah. So kalau macam ni kita nampak market nampak lebih kepada bullish lah untuk gold. Okay, sebab dia masih lagi lebih dalam keadaan meninggi lagi lah berbanding kepada 2 minggu lepas. Sebab 2 minggu lepas dia berada di bawah sini lah, bermula kat sini dia naik, betul minggu ni dia turun sedikit je. Ada kemungkinan dia akan sambung naik lagi lah. So ini kita panggil breakout, retrace. Okay, dan minggu depan ni dia akan breakout dahulu, lepas tu pertengahan minggu dia akan retrace, lepas tu minggu depan lagi satu lagi dia akan sambung breakout ke atas lagi. Itu cara dia lah. Okay, so pergerakan sama juga macam saya, bila contoh saya patah balik ke belakang. Okay, tengok macam ni lah. Okay, kalau dia turun tu, dia akan turun sedikit, naik balik. Turun sikit, naik balik. Nampak kan? Dia turun, trace. Turun, retrace. Turun. Okay, bila macam ni, dia akan bagi hint. Bila dia retrace pada kawasan yang sama, ada kemungkinan dia akan jadi sideways. Macam ni lah. Okay, dia dah turun, dia naik, turun balik. Tempat yang sama. So, dia akan patah balik. Dia tak sambung ke bawah. Dia naik balik. Dia patah balik ke atas. So, sama macam contoh dekat sini. Okay. Sini dulu. Okay, kalau ada tempat macam ni, dia turun, naik balik tempat yang sama. Okay, so ada kemungkinan dia boleh bertukar arah. So, macam ni lah. So, ni antara hint-hint yang kita akan nampak. Okay,
dia akan ulang balik kat mana yang dia berhenti sebelum tu, kat situlah dia akan patah balik. So sama juga kalau kat bawah ni. Okay, dia berhenti kat tempat yang sama. Okay. So itulah cara-cara macam mana kita tengok pergerakan market lah. So kalau let's say kamu ada request untuk pair lain, request bagi tahu. Saya akan cuba conteng-contengkan dan kita tengok minggu depan tu macam mana. Ke manakah dia pergi. Okay. Dah lama tak borak lah sebenarnya. Saya dah lama tak buat. Dah lama berhenti buat webinar. Sangkut-sangkut sekejap. Okay. So, ada soalan? Tak ada soalan? Tak tahu nak tanya apa? Kan? Kamu tengok saya ni, coach ni kalau cakap tak berhenti. Setengah jam borak tak berhenti. So kalau tak ada, betul tak ada soalan kan, lagi jangan lagi dah habis kelas kan, dia tanya BDM. Ini BDM kena PM saya tanya, coach tadi klien cakap gini. Nah, jangan kacau BDM. Nak kacau saya. Nak tanya pasal chat, kacau saya. Saya cuba jawab kan. Okay. Ramai juga yang masuk pada hari ni. Saya agak puas hati. So terima kasihlah kepada yang join saya pada hari ini. Moga-moga kamu dapat join lagi kelas-kelas kita yang seterusnya lah. Okay. Kalau apa-apa nak tanya pasal kelas, boleh tanya kepada BDM. Mereka semua ada detail-detail kita punya kelas seterusnya. Alright. So saya rasa registration link untuk 1 bulan sebenarnya dah siap. Cuma kita belum keluarkan lagi lah. So kalau kamu nak tahu main topik apa semua ada. Okay, main topik setiap minggu tu apa topiknya, dan kamu boleh pilih lah kelas-kelas mana yang kamu nak masuk. Okay, so kelas dia semua adalah 8 topik 1 bulan. Okay, 7 technical, 1 fundamental, tak silap saya. Okay, dan tu je lah kot. Tapi selalunya pada waktu macam ni, kalau nak tengok market secara live pun boleh, tak ada masalah. Kita akan monitor market. Macam hari ni ada apa lagi ni? Ada pergerakan sangat. Hari Jumaat selalunya market dah tak gerak sangat lah. Yang tekan perlahan sedikit. Okay, movement hari ni pun tak besar. Sikit ni je. Tak banyak bergerak. Okay. So dia ni retracement lah. Dia dah naik, turun sedikit. Okay, nanti Isnin kan sama naik ke atas. Okay, so itu cara kita kan monitor market lah. Macam mana kita tengok ke mana market tu nak pergi. Okay. Macam ni. Kenapa dia berhenti kat sini? Sebab sebelum tu dia berhenti, menaik tu dia berhenti. Dia turun. Dia naik, dia turun balik kat sini. Maksudnya kawasan resistance menjadi support. Itu sebagai contoh lah. Okay. Alright. Tak ada soalan confirm tak ada soalan. Betul lah, tak ada soalan. Saya tunggu 1 minit je lagi. 9.40 kita habis. Saya tunggu 1 minit bagi Chan. Mana tahu ada yang baru nak tanya ke, malu-malu nak tanya ke. Okay. So tak ada juga. Okay. So saya rasa nanti kita akan adjust balik webinar. Untuk kali depan tu kita akan check mana apa setting yang kita terpadam sebab chat tak boleh buka. Kita buka balik lah chat. Okay, 9.40 sudah. So betul tak ada soalan dengan ni lagi tiba-tiba kacau BDM hari Jumaat. BDM, lepas tu BDM cik saya, bang dia baru nak tanya ni kat saya ni. Okay. So kalau nak tanya kat sini terus, jangan tanya BDM, saya BDM. Tanya saya. Sebab saya akan terus jawab, saya akan terus tunjuk contoh. Kalau kamu nak pair mana-mana, kamu cakap je, saya akan do case dan saya akan buat technical analysis terus. Okay. So saya punya apa? Saya punya, kita panggil sebab hari Isnin tu adalah market outlook lah. Setiap hari Isnin 3 petang di Facebook Altima, okay, kita akan buat market outlook. Okay. Saya akan cerita lah pada minggu depan tu, bermula hari Isnin sampai Jumaat, untuk minggu tersebut apa yang ada lah, dari segi fundamental, dari segi technical. Saya akan explain pada hari Isnin
pukul 3 petang di Facebook Live Ultima. Okay. Dan kemudian kita akan ada kelas setiap Selasa dan Jumaat. Okay. Tapi untuk minggu depan kita ubah sedikit lah, Selasa dan Khamis. Jumaat ada meeting malam tak lepas. Okay. Dan meeting petang, malam tak sempat nak buat live. Okay. So minggu depan kita Selasa Khamis. Minggu seterusnya tu kita akan Selasa Jumaat balik lah. Tapi kalau let's say kamu ada request apa-apa berkenaan trading, nak tanya ataupun nak buat special class untuk NFP ke, untuk data-data yang keluar FOMC, tak boleh lah, pukul 2. 2 pagi tak boleh. Okay. Kalau let's say kamu nak buat live webinar untuk data-data, okay, high impact news, bagi tahu pada BDM, kita akan bincangkan, kita akan boleh buat lah. Okay, maksudnya kita akan buat live tu setengah jam sebelum data tu keluar. Contoh macam NFP keluar pukul 8.30 kan, kita buat live tu pukul 8. Kita bincang pasal data punya nak keluar apa, 8.30 kita tengok data tu result keluar macam mana. 8.40, 45 kita end live. Macam itulah kita tengok pergerakan news tersebut. Kalau nak lah, tak nak tak apa. Okay. So ini antara servis atau hikmat yang saya boleh beri kepada trader-trader di Ultima Markets lah. Okay. So kalau pada yang tak kenal, saya adalah trader yang kita panggil trader lama lah. Okay, trader lama, saya dah trading lebih kurang dalam 15 tahun. Okay. Di dalam dunia trading ni saya dah lebih kurang dalam 15 tahun lah. Okay. So kepakaran saya adalah kepada gold trading. Okay. So kepada orang-orang lama yang mana kenal saya, dia tahulah saya punya teknik-teknik nak trade kat gold, macam mana saya membuat risk management dekat gold, nak siapa kepada follower lama saya tu semualah. Mereka dah terror masing-masing, dah terror lah. Okay. So kalau berminat nak mendalami pasal gold trading, okay, boleh bagi tahu BDM lah. Nanti kita akan buat kelas khusus untuk gold trading sahaja kalau berkenan. Okay. Itu antara kepakaran saya lah. Okay. Dan sekarang kepakaran baru saya adalah lebih kepada fundamental, di mana saya explain kelemahan dan kekuatan dari segi ekonomi untuk setiap negara utama lah, seperti US, Euro, GBP, Japan, Australia contohnya. Okay. Sebab setengah trader diorang berminat nak faham dari segi fundamental, so itu pun boleh menjadi salah satu focus point kepada trader-trader lah. Okay. Alright. Dah tak ada apa-apa lah nak cerita. Okay. So kalau nak join kelas seterusnya, boleh lah bagi tahu kepada BDM nak register. Ada. Kita dah nak keluar tu baru ada. Ada ke? Jika ada orang petikai forex haram. Oh, ini susah. Okay, jika ada orang petikai forex gold haram, apa kita nak jawab? Sebab dekat Malaysia, dekat Malaysia. Cerita ni sebenarnya panjang, tapi saya pendekkan untuk sesi ni lah. Dekat Malaysia ni sebab kita tidak diregulate, itu sajalah. Kita tak ada regulation dari segi kat Malaysia. Okay, so kalau contoh yang paling dekat Indonesia diorang ada regulation untuk forex trading. Okay. So apabila broker masuk, diorang boleh register kat sana. So, untuk Malaysia, kita tak ada dari segi Malaysia tu sendirilah. Okay, dari segi bursa ataupun dari segi Suruhanjaya Security, diorang tak ada regulation. Maknanya diorang tak ada rules yang ditetapkan. Okay, so kalau macam contoh, bila kita diregisterkan kat situ, ada kelulusan dekat negara tu, adalah macam perbadanan yang kawal selia lah. Itu je sebenarnya. Okay, sebab contoh paling simple is di Indonesia diorang dah ada regulation tersebut. So apabila broker masuk ke sana, diorang boleh register untuk sana, dapatkan license kat sana. Lepas tu dah tak jadi haram lah. Simple je. Okay. Itu je maksudnya. Sebab apa ni? Kita nak cakap kerisauan lah. Kerisauan negara ialah sebab duit deposit tu keluar. Maknanya duit tu kita bawa keluar, kita bawa ke broker. Tapi kalau bila broker dah register kat sini, diorang kena ada office kat sini apa semua tu kan. Okay, so duit tu tak keluar sebenarnya. Duit tu berpusing di dalam Malaysia masih. So ekonomi currency Malaysia kukuh. Okay. So itu dari segi pandangan ekonomis. Macam saya lah. Okay, pandangan pada trader ni itulah
jawapan yang sebenarnya. Sebab paling simple kita boleh ambil contoh is di Indonesia memang dah regulate. Dekat Singapore pun regulated. Tetapi dia sangat-sangat ketat. Diorang punya regulation sangat-sangat ketat lah. Okay. Dan macam contoh, macam nak cakap, macam apa tu, Maybank kita pun ada je betul brokerage dekat Singapore untuk forex trading. Okay. Maybank, CIMB tak silap. Okay. So dekat Singapore memang ada. Diorang regulated. Okay. So dekat Malaysia ni yang diorang masih belum, tak tahulah diorang tak bersedia ke, macam mana ke kan. So saya pun tak tahu kenapa lah. Okay. Sebab saya punya broker, dulu-dulu saya banyak broker dari Indonesia. So macam saya regulated, bukan saya regulated, saya ada license dari Jakarta Futures Exchange lah, JFX. So kalau kamu nak Google and JFX tu kat Indonesia, dia kawal selia broker-broker yang masuk lah. So kat sana ada JFX, kita ada clearing house kat sana. Akibat masuk clearing house tu, senang cerita is macam LP lah, liquidity provider. Dia yang menyambungkan antara trader, broker ke market. So benda tu semua lokal, secara lokal. Saya harap benda tu terjawab lah secara simpelnya. Sebab kita kat Malaysia ni kita macam agak tertutup, agak macam kita panggil katak bawah tempurung kan, kat situ je. Kita tak nampak dekat market kat negara luar macam mana diorang operate broker-broker. Okay, alright, boleh? Cun, faham? Puas hati dengan jawapan? Okay. Daripada cakap 9.30 nak stop, dia dah 9.50 dah. So macam ni lah, kalau kamu borak dengan saya memang panjang berjela. Okay. Kalau let's say, kalau antara kamu ni ada di KL, okay, rasa nak jumpa depan-depan, nak sembang lagi jauh, sembang langit semua kan, boleh. Pergi tu GBDM, nak jumpa dengan saya ke kan, okay, kita set timing, kita lepak-lepak, borak. Tapi borak pasal belajaran lah, pasal teknikal, pasal analisis semua ni kan, borak dengan saya, boleh, tak ada masalah. Okay. Memang bila saya bercerita, memang jauh. Jauh pandangan tu. Okay. Alright guys, so terima kasih pada semua yang join. Ada lagi tak soalan? Ada yang tengah typing lagi tak soalan? So terima kasih lah pada yang join pada malam ni. Saya harap kelas seterusnya semua 20 orang yang ada kat sini sambung ke sana. Dan saya berharap kalau kamu ada trader, kawan-kawan trader-trader lain yang berminat dan memahami, nak mendengar story Mori ni semua kan, ajak diorang join sekali. Dan kalau let's say ada trader ataupun ada kawan yang baru nak jadi trader, tak tahu nak pergi mana, nak tahu broker banyak, okay, tapi tak tahu nak pergi broker ni ke, broker ni ke, okay, mail lah atas sini dulu. So kurangnya kamu dapat pelajaran kat sini, okay. Bila dah puas hati kat sini, ikutlah nak pergi ke mana seterusnya. Tapi yang penting, sebab dari segi macam saya more kepada education. Saya nak trader tu faham apa yang berlaku kat market, dan di mana penghujung story ni, penghujung syllabus ni ialah penghujungnya ialah kamu pandai trade. At the end of the day, kamu pandai trade by yourself. Sebab kamu dah ada ilmu tersebut. Okay?